Sakit, sakit, tolong doktor, sakit. Rupa-rupanya dekat mulut dia ada pencukil gigi yang dah beranak pinak dah dekat dalam mulut dia. Dia pun terus tendang doktor tu dan doktor tu pun terus jatuh ke belakang. Doktor tu pun terus tengok pesakit dia, tapi dia tengok pesakit dia punya mulut memang dah banyak gila pencukil gigi yang tengah keluar daripada mulut dia. Semua pencukil gigi tu keluar daripada pipi dia sampai cucuk-cucuk pipi dia sampai bocor. Disebabkan pesakit tu sakit sangat, dia pun terjatuh dekat lantai dan dagu dia pun sampai nak terbelah dua. Dia menangis teruk gila, air mata keluar banyak gila, tapi tak dapat nak keluar suara kesakitan tu. Sebab apa? Sakit sangat. Akhirnya pipi dia pun koyak teruk sampai nampak gigi dekat dalam dan dia pun terus mati. Hey guys, macam mana pencukil gigi pun boleh bunuh semua orang? Okey, cerita dia macam ni. Ada sejenis pencukil gigi ni yang sebenarnya diorang adalah parasite. Pencukil gigi ni hidup sebenarnya. Diorang pun ada sayap sampai boleh terbang dan destinasi diorang adalah dekat botol pencukil gigi. Macam lelaki yang mati tadi, semua pencukil gigi dekat muka dia, semua keluar daripada muka dia dan berjalan-berjalan. Lepas tu diorang terus terbang mencari mangsa seterusnya. Bila pencukil gigi tu dah sampai dekat botol pencukil gigi tu, dia akan terus tunggu mangsa seterusnya. Dan apabila seorang manusia yang ambil pencukil gigi tu dan pakai dekat mulut dia, dia akan terus start beranak pinak dekat dalam mulut dia dan bertelur. Semakin lama, semua telur dekat dalam mulut manusia tu akan pecah dan semua lidi-lidi tu akan masuk dekat dalam gusi dan semua pipi dekat dalam mulut manusia tu. Lidi-lidi yang masuk dekat dalam kepala manusia tu, dia akan berjalan dekat dalam kepala kita dan makan semua daging yang ada dekat keliaran diorang. Orang semua akan rasa sakit gigi semua. Diorang ingat sakit gigi, sakit gusi, tapi sebenarnya tak. Pencukil gigi tu dekat dalam kepala diorang tengah makan. So saya syorkan korang semua berhati-hati. Takutlah ada pencukil gigi macam ni dekat sekeliling kita kan.